Hai guys. Okay, hari ni kita berada di Ayam Gepuk Wak Lan di Setapak. Inilah dia Ayam Gepuk Wak Lan guys. Okay, kita tengok. Sedap kan? Ada sambal, ada terung, ada tempe. Yang ni set B dengan set C. Okay, kalau korang nak dapatkan set B, ayam original. Yang ni dia. Ayam original dengan sambal. Dan juga kalau untuk set C, ayam crispy. Ayam crispy dengan sambal. Korang boleh request sama ada sambal nak campur sekali ataupun boleh asing. Yang ni kalau korang beli satu set dapat satu ayam je tau. Ni saya tunjuk set B atau set C. Okay, kita rasa yang goreng dulu guys. Macam mana pergi dia. Ayam crispy dia rasa crispy. Ayam dia cukup lembut. Sedap sambal dia. Sambal dia tak terlalu pedas sangat. Okay, kita tengok ayam original pula. Yang dah campur dah. Dia punya sambal dah campur dah. Sekali makan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Padu ayam dia. Korang kalau nak rasakan ayam gepuk yang sedap, korang boleh datang dekat sini. Ayam Gepuk Wak Lan dekat Setapak. Okey, apa yang tak datang tu rugi guys. Jom, sedap. Ayam dia besar-besar, crispy ada, original ada. Rasa pedas dia memang sebati. Tak terlalu pedas sangat. Memang sebati. Sur. Dah, saya nak sama makan dah guys. Korang nak tu datang sini.